Seorang lelaki yang baru saja 4 bulan dibebaskan dari penjara sekali lagi dicekup pihak polis selepas dipercayai mencuri kad akses milik Telekom Malaysia ATM bernilai lebih RM168,000. Suspek berusia 44 tahun itu diberkas selepas dikejar polis jauh 5 km dari kampung Simpang Kerayong hingga kampung Kerubi Kemenung di Jasin, Melaka sekitar pukul 2.30 pagi 19 Mei lalu. Ketua Polis Era Jasin Superintendent Muhammad Rusli Mat berkata, suspek yang memandu Toyota Wish berwarna kelabu dengan membawa pendaftaran palsu bertindak melarikan diri sebelum keretanya terbabas. Tambah Muhammad Rusli lagi, kad akses berkenaan penting untuk agihan internet di sesuatu kawasan dan kecuriannya boleh menyebabkan gangguan perkhidmatan kepada pengguna. Suspek juga dipercayai aktif mencuri komponen TM di kawasan terpencil dengan menyasarkan kabinet rangkaian yang diletakkan di tepi jalan atau kawasan perumahan. Suspek kini direman 4 hari sehingga 22 Mei ini untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 379 dan 186 Kanun Keseksaan serta Seksyen 42 dan Seksyen 108-3-F Akta Pengangkutan Jalan 1987. Muhammad Rusli turut menambah sebanyak 11 kes kecurian kad akses TM direkodkan di Melaka sejak awal tahun ini dan pihaknya percaya kegiatan itu didalangi sindiket lebih besar yang sedang diburu.